Hai semua dan selamat datang. Hari ini kita akan mulakan satu misi yang memang sangat-sangat best. Kita semua akan jadi seorang detektif masa. Betul, kita akan kembara ke masa lampau bukan untuk main-main, tapi untuk siasat dan faham apa sebenarnya yang pernah berlaku dulu. Jadi, soalan pertama untuk awak semua. Dah sedia ke nak jadi detektif masa? Kanta pembesar dah ada? Topi detektif dah pakai? Okey, cun! Jom kita mulakan misi pertama kita. Baiklah, detektif-detektif sekalian, misi pertama kita ni nampak mudah tapi sangat penting. Setiap detektif masa kena tahu benda ni dulu. Apa sebenarnya maksud sejarah tu? Kalau tak faham yang ni, macam mana kita nak mula siasat kan? Okey, secara paling mudah, sejarah ni ialah apa-apa saja benda yang dah berlaku pada masa lalu. Senang kan? Ia macam sebuah cerita tentang orang, tempat dan kejadian yang jadi sebelum zaman kita. Fikirkanlah apa yang awak buat semalam atau minggu lepas atau beribu-ribu tahun yang lalu. Semua tu dah jadi sejarah. Tapi kan yang menariknya, ketua-ketua detektif kita atau kita panggil ahli sejarawan, diorang ada pandangan yang berbeza sikit tau. Contohnya, Herodotus, dia tengok sejarah ni macam nak tahu apa yang manusia dulu-dulu buat dan paling penting, kenapa diorang buat macam tu. Ibn Khaldun pula, dia lebih fokus pada macam mana kehidupan manusia tu berubah dari satu zaman ke zaman yang lain. Dan pakar kita, Dr. Muhyiddin Yusuf pula kata, sejarah ni macam satu catatan atau rekod penting tentang benda-benda yang dah berlaku. Nampak tak? Semua betul, cuma diorang tengok dari sudut yang berlainan je. Okey, setiap detektif yang handle, dia perlukan apa? Mestilah bukti kan? Dalam siasatan kita ni, bukti-bukti ni kita panggil sumber sejarah. Inilah dia petunjuk-petunjuk yang kita akan guna untuk bongkar semua rahsia masa lalu. Dan bukti ni pula, ada dua jenis yang utama. Yang pertama, kita panggil sumber primer. Ini bukti yang betul-betul asli, yang wujud masa peristiwa tu berlaku. Fikirkan ia macam cap jari dekat tempat kejadian. Memang original. Yang kedua pula, sumber sekunder. Ini pula bahan yang ditulis berkenaan sumber primer tadi. Macam laporan detektif yang mengkaji bukti-bukti tu. Jom kita tengok contoh bahan bukti yang asli. Kita ada fosil, macam tulang dinosaur tu kan. Itu tinggalan haiwan zaman purba. Lepas tu kita ada artifak, ni barang-barang yang orang dulu cipta, macam pasu lama ke, senjata lama ke, dan juga manuskrip, tulisan tangan yang asli dari zaman dulu. Semua ni macam tingkap yang membolehkan kita jengok terus ke masa lampau. Habis tu, bahan kajian pula macam mana? Ni pula hasil tulisan orang lain. Contoh paling senang, buku teks sejarah awak tu. Ataupun keratan surat khabar lama, majalah, risalah. Semua bahan ni tolong kita faham dengan lebih baik tentang bukti-bukti primer yang kita jumpa tadi. Okey, detektif muda, masa untuk kita uji minda sikit. Kuis pertama, berdasarkan apa yang kita baru belajar tadi, apa maksud sumber primer dan boleh tak bagi dua contoh? Fikir sekejap ya. Dan jawapannya ialah, sumber primer tu bahan asli yang belum diolah. Contohnya macam fosil dan artifak. Siapa yang jawab betul tu memang hebat. Awak ada bakat besar jadi detektif masa ni. Okey, kita dah tahu apa itu sejarah. Kita dah kenal jenis-jenis bukti. Persoalannya sekarang, macam mana kita nak cari bukti-bukti ni semua? Inilah masanya untuk kita belajar tentang kaedah-kaedah penyelidikan atau teknik siasatan seorang detektif. Ada 3 kaedah utama yang kita guna. Pertama, arkeologi. Senang cakap, ini kaedah gali cari. Kita gali tanah untuk cari artifak dan fosil. Kedua, kaedah lisan. Yang ni pula, kita pergi temu bual, kita tanya orang yang nampak atau alami sendiri peristiwa tu. Dan yang ketiga, kaedah bertulis. Yang ni kita baca dan kaji dokumen-dokumen atau tulisan-tulisan lama. Baik, kuis kedua. Dah sedia? Yang ni senang je ni. Cuba sebutkan balik 3 kaedah penyelidikan yang kita baru je bincang tadi. Saya bagi masa 3 saat. 3, 2, 1. Jawapannya ialah arkeologi, lisan dan bertulis. Syabas sekali lagi detektif muda, korang semua memang cepat belajarlah. Ingatan yang tajam tu sangat penting tau untuk seorang detektif. Setiap detektif masa perlukan sebuah mesin masa kan untuk faham siasatan dia. Tapi mesin masa kita ni bukanlah sebuah kotak canggih macam dalam filem tu. Mesin masa kita ialah pemahaman kita tentang konsep masa itu sendiri. Jom kita tengok. Benda paling penting sekali ialah kronologi. Apa benda tu? Kronologi ni maksudnya kita susun semua peristiwa ikut urutan masa yang betul.
Mana jadi dulu, mana jadi kemudian. Kalau tak ada kronologi, cerita sejarah kita boleh jadi tunggang langgang, bercelaru habis. Untuk susun masa, kita ada unit-unit dia. Yang pertama ialah dekad. 1 dekad sama dengan 10 tahun. Lebih kurang macam tempoh masa dari awak lahir sampailah umur awak dalam 10 tahun. Seterusnya, kita ada abad. 1 abad pula sama dengan 100 tahun. Lama tu. Umur atuk dengan nenek kita pun belum tentu sampai 100 tahun. Jauh lagi lama kan? Dan yang paling besar, paling lama, ialah alaf. 1 alaf bersamaan dengan 1000 tahun. Cuba bayangkan, 1000 tahun tu panjang sangat-sangat. Entah berapa banyak peristiwa yang boleh berlaku dalam 1 alaf. Okey, kuis matematik sekejap untuk detektif kita. Kalau 1 abad tu 100 tahun, jadi 3 abad bersamaan dengan berapa tahun agaknya? Cuba kira cepat. Jawapannya ialah 300 tahun. Betul. Wah, korang ni bukan je power sejarah, matematik pun pandai. Memang bijaklah. Okey, kita dah sampai ke kemahiran terakhir dan yang paling penting untuk seorang detektif. Kita bukan setakat nak tahu apa yang berlaku, tapi kita nak faham kenapa ia berlaku. Inilah yang kita panggil konsep sebab dan akibat. Jadi, benda penting yang kena ingat ialah setiap peristiwa dalam sejarah tu ada puncanya, ada sebab kenapa ia terjadi. Dan setiap peristiwa tu juga akan tinggalkan kesan atau akibat. Tugas kita sebagai detektif masa, kita kena sambungkan titik-titik ni, barulah kita nampak gambaran penuh sesebuah cerita sejarah tu. Tahniah semua, latihan asas awak sebagai detektif masa dah pun selesai. Sekarang, awak semua dah ada ilmu asas untuk mulakan siasatan sendiri. Jadi, misi awak yang seterusnya, cuba fikirkan satu peristiwa dalam sejarah sekolah atau keluarga awak. Apa yang awak nak siasat dulu? Mungkin macam mana atuk dan nenek awak berjumpa? Ataupun sejarah nama sekolah awak. Dunia sejarah sedang menanti untuk awak terokai. Selamat menyiasat!